Inilah asas ni tadi. Segalanya bermula daripada modal. Ini topik satu kita. Dan untuk anda kuih campur, kuah campur. Nak kuah pedas ke, nak kuah manis ke, dia kena macam tu. Ataupun banjir campur. Dia bila order nasi kandar ni, dia ada tiga. Ada nak kuah manis, anda nak pedas, manis. Manis. Ataupun anda nak campur biasa. Lebih pedas sikit, ramai orang kuah banjir, tapi tu dia lah. Kalau kita makan sampai besok boleh tahan. Nak bentuk mindset kita, cara kita, semua kita ni tak sama. Sebab itu saya lebih utamakan untuk anda cari cara anda. Itulah pasal cari siapa anda. Tak ada satu, inilah cara trading yang betul. Tak ada. Ini cara trading yang sesuai. Mungkin ada orang sesuai scalping. Mungkin ada orang sesuai swing. Orang tu duduk depan chart. Kau cakap kat dia kan, kau swing H4. Tak adanya dia swing. Dia duduk depan chart kan, dia nak cari entry sekarang. Dia tak dapat nak swing. Faham? Tak dapat. Tapi yang masalahnya yang terbalik ni. Tak ada duit tapi dia nak pergi scalping. Tu saya tak setuju cara tu. Lagi tak ada duit, lagi besar time frame. Bukannya lagi kecil. Terbalik tu. Dapat XNC 8 year straight jadi $90. Kayu. Sebab tak ada feeling. Nampak? Tak ada feeling. Bila untung tak takut nak hold. Betul tak John? Cuba depo. Untung biru sikit kau nak keluar dah. Tadi dia dah float lama. Biru sikit kau nak keluar. Cuba yang macam XNC apa semua kan. Bila untung alah. Hold lah. Dia TP sini. Boleh pula ke hold. Itulah dia. Itu dia bukan. Dia dua-dua. Untung salah. Rugi lagi dah salah kan. Itu dia. Sebab itu anda kena tengok diri kita lah. Ya? Dalam trading, benda yang penting sekali asas dia adalah duit. Duit. Berapa banyak kau letak, itulah menentukan apa cara kita trade. Anda depo 10,000, anda depo 200, tak sama cara trade. Tapi depo 100 dah cerita dia tahun ni dah 16 kali dah. Dah ikutkan dah 1,600 kan. Tapi dia ulang. So itulah dia tak dapat tengok berapa depo, berapa portfolio. Berapa sebenarnya yang diperuntukkan untuk trading ni. Kalau tak, kau tak sudah. Sebab tu yang apa dia kata, untung luar biasa kan. Withdraw tu kadang-kadang. MC tu pasti. Tu kalau itu anda punya kepercayaan trading, jangan trade. Jangan trade. Anda akan jadi orang negatif. Tak dapat. Trading bukan untuk anda. Simple. Kalau anda tak percaya bahawa anda boleh buat duit dalam trading, kenapa anda trade? Itu je. Simple. Sebab itu, bila dia tak percaya, dia tak percaya teknik. Dia tak percaya kepada dia. Sebab dia tak tahu parameter sistem dia. Berapa kali entry. Sekejap buat macam ni, sekejap buat macam tu. Tapi nak disiplin ni, asas dia duit dulu. Asas dia duit dulu. Berapa modal kita? Buat belanjawan tahunan. Bukannya bulan ni boleh depo banyak ni. Tak. Buat belanjawan tahunan anda. Berapa bajet anda untuk portfolio dagangan? Dia tak dapat, ada duit, aku trade. Kau pun buat sekejap. Bayangkan kedai ataupun office, anda tengok sekejap buka, sekejap tutup. Ada masa buka 24 jam, 36 jam pun ada. Ada masa tutup 4-5 bulan.
Kau rasa macam mana office tu? Perniagaan tu macam mana? Macam tu lah. Sebabnya dia pakai bajet bulan. Bila ada duit, muncul. Dia jadi hobi. Bukan trading. Itu hobi. Hobi, anda sedang buat benda yang anda suka. Trading, anda sedang cuba buat duit. Itu beza dia. Fikirkan, trading ni anda nak buat duit. Bukannya nak buat benda yang anda suka. Dia simple je. Anda buat yang benda yang anda suka. Anda suka trading. Kan? Contohnya. Saya memang minat betul trading ni, Pak. Masalah dengan orang yang macam ni adalah takutnya dia minat trading. Bukannya minat buat duit. Itu dia. Saya banyak jumpa orang macam ni. Banyak. Dia sebenarnya dia minat trading. Dia minat berdebar-debar tu. Dia Sabtu Ahad tak ada cat tak jalan, dia menggigil. Market tak jalan, dia menggigil kan. Rindu dekat MT5 kan. Tengah-tengah malam dia buka cat. Itu orang yang minat trading. Dia lain dengan orang yang nak buat duit. Orang yang nak buat duit ni dia buat benda yang sama, yang sentiasa, yang berulang rutin. Itu beza dia. Minat trading buatlah kat demo kan. Kau nak tekan. Saya ada satu ekor Syam buat kan. Kita untung dah 23 juta. 23 juta. Tekan. Not, tak boleh entry lah. 3%. Nak posting apa bang? Portfolio tengah down 3%. Apa ultimate goal dia portfolio? Adakah itu within anda punya drawdown limit? Apa limit drawdown ni? Kalau dia within limit drawdown, anda trade benda sama je. Itu dia. Dia trading ni anda tak dapat fikir anda tengah untung ke, tengah rugi ke. Dia tak happiness test tadi. Untung-untung lah, rugi-rugi lah. And life goes on. Masalahnya, bila anda punya mood tu ditentukan oleh performance trading. Faham tak kenapa happiness test awal tadi? You are detached daripada equity anda. Trade lah. Dia macam kerja. Kau buat, nak tak nak kau kerja juga. Kan? Ada hasil dia, ada rugi dia. Itu je. Tapi nak buat benda tu tanpa attach feeling, sikit nak mustahil. Tapi kalau anda kekalkan dengan jumlah equity yang sesuai, yang anda tak rasa, kalau dia loss lah, dan anda dah faham prestasi, dia cuma melaksanakan sistem. Tapi itu saya dah lebih, anda pun nampak dengan ni, saya dah tekan untuk automated. Sebabnya itu akan kontrol anda punya emosi. Saya maybe bulan 12 ataupun bulan 1 nanti, it's more of everything. Saya tengah bangunkan something, insyaAllah by hujung tahun, terpulang kepada XM lah, saya nak jumpa management dan bagi tahu the system that I have, yang but I don't know whether pihak broker nak ke tak. Itu terpulang pada pihak broker. Yelah, betul. Tapi masalahnya bila kita cerita macam tu, you are attached kepada equity anda. Itu masalahnya, John. Memanglah duit. Tapi bila anda attach dengan equity anda, dia macam ni lah. Anda sedang berperang, anda letak anda punya kekasih depan tu untuk nak mati. Menang atau mati. Macam tu. Padahal kita yang ke depan. Padahal kita jaga, kita tak ada, kita tak letak yang berkaitan dengan kita ni. Anda panglima perang, anda letakkan anak anda dekat depan. Sepatutnya anda letakkan tentera anda. Lebih kurang macam itulah. Orang yang kita sayang, yang kita ada attachment.
Ataupun letak orang macam tu lah lebih kurang. Tak dapat. Bila the moment anda attach dengan duit anda, payah. Untung menyebabkan emosi. Itu sebabnya happiness test awal tadi. Buat belajar ni asasnya. Buat belajaran tahunan, baru kita tahu portfolio kita untuk apa kita trade, untuk apa, kat mana kita punya target. Kalau anda kata financial freedom, apa maksud financial freedom bagi anda? Berapa belanja kita setahun, bukannya bulan. Kalau trade boleh buat 2,000 sebulan, bolehlah aku berhenti kerja financially free. Mana ada? Nah, passive income tu cover, baru cerita financially free. Simple, ketahuilah kedudukan kewangan kita. Barulah kita dapat tahu berapa risiko boleh ambil. Kalau aku letak letak kat sini kan. Letak kat sini 10,000, berapa aku sanggup loss. Kalau aku letak 1,000, berapa aku sanggup loss. Letak 200, berapa aku sanggup loss. Betul. Tapi anda cuma dapat no hard feeling tu. Kalau anda faham, duit yang anda letakkan tu dah tahu loss dah. Dia akan, macam mana pun duit ni kita akan rasa. Tapi kita letakkan dan fahamkan maksud duit kita letak tu, yang kita anggap ni dah hilang lah. Faham tak, John? Masalahnya bila kita letak duit yang signifikan. Oh, ini kalau habis, kalau loss ni, duit ni. Yang tu tak dapat. Tu tak dapat. Lagilah, kalau katalah kita tahu, saya letak 100 je bang. Dia grow. Tiba-tiba yang tu jadi 1,000 lebih. Kita dah ada attachment. Tapi kita tak ada plan. Kalau dia jadi 1,000, jadi apa? Kita dapat apa? Yang tahu tak yang trading tiba-tiba jadi besar? Tekan sebelum NFP, tiba-tiba kau untung. Tiba-tiba kita dah jadi serius pula. Kau tiap hari tengok chart dalam sejam 14 kali kau tengok chart. Dulu sehari 2 kali je. So tiba-tiba ekon dah grow. Lah itu lain cerita, John. Faham? Sebabnya tak ada plan. Macam ni plan dia 6 bulan. Kita letak 4,000. Kalau tiba-tiba trade jadi 4,000, apa anda buat? Adakah anda akan continue trading? Adakah anda akan stop trading? Adakah anda akan keluarkan sum dan letakkan satu jumlah lain? Dan apa plan anda? Kalau katalah kadang-kadang kita trade kan, tekan jadi contoh. Tekan kat sini semua untung saja. Untung saja katalah. Ada kan? Apa yang dibuat kalau anda dah capai target? Apa target anda? Masalah orang ramai tak ada target. Nak lihat target, anda tengok berapa rugi yang anda sanggup terima. Dia at least double. The moment anda sampai kat situ, apa plan anda? Semua tu kita rancang. Barulah anda dapat nak bina, nampak? Dengan objektif duit, ni permulaan ni. Ni yang asal ni. Barulah anda dapat buat berapa lot nak trade. Sebab bergantung pada dollar amount. Bukan ni kepada peak value ataupun kepada ni letak 100 semua buka 0.01. Saya senang je. Saya tengok yang tu saya tahu ni tak reti trade. Bukan tak reti trade. Tak reti jaga risk. Tak dapat. 618, 1618. Betul? Ada hari senang kan? Ada hari kau buat apa pun, kau buy jadi sell jadi buy. Tu dia. Memang ada. Nak buat macam mana. Dia. Alright? Jadi itu sesi kita untuk basically untuk malam ini. Besok apa habis? Besok biasa sesi saya sebelah malam. Dan kita masuk topik 2 mengenai time series, untuk portfolio anda, dan juga kepercayaan untuk besok. Sambil-sambil tu kita masuk AI sikit-sikit ni lah, John. PM saya lepas ni
dekat ni bagi siapa yang nak join kita punya WhatsApp group bulan 9 nanti ya. Yang lama tak perlu dulu, yang baru saja saya nak yang baru. 5 orang, satu dah ada 4 tempat lagi. Dan PM saya reserve tempat. Lepas tu baru saya buka yang lama. Alright. Dah boleh sistem bagi sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.